Video kali ni saya nak ajar korang macam mana nak dapatkan RM10 reload pin. Yang ini korang boleh claim dekat dalam Android dan juga iOS. Jadi kalau korang nak tahu aplikasi apa, cara nak claim dia macam mana, korang kena tengok video ni sampai habis. Tapi sebelum tu guys, siapa yang terlepas Money Pocket bulan lepas, korang boleh join Money Pocket bulan ni. Untuk Money Pocket bulan ni kita akan buat nanti hujung bulan macam biasa. Mungkin hari Ahad lah ataupun hari Jumaat. Nanti kita akan info dekat dalam grup. Sebab Money Pocket bulan ni saya nak bagi dekat korang yang tak pernah lagi dapat. So kalau korang yang tak pernah lagi dapat Money Pocket, korang boleh join dekat dalam grup. Nanti waktu saya nak bagi, saya akan info dekat korang. Tapi sebelum tu guys, saya nak bagi tahu korang semua yang mana baru tengok video saya ni, kalau korang nak dapatkan bonus referral RM15 ni, korang boleh tengok dekat bawah video ni. Nanti saya letak link video tutorial cara nak dapat RM15 bonus. So duit ni korang boleh guna untuk tukarkan dengan reload pin top up Tashengo ada, untuk tukarkan dengan top up telefon ada, ataupun kalau korang nak guna duit ni untuk transfer ke dalam bank pun boleh, tak ada masalah. Jadi siapa nak dapatkan bonus referral RM15 ni, korang boleh tengok video dekat description video guys. Video dekat description video. Maksudnya link video tutorial yang nak dapat RM15 tu saya letak dekat bawah video ni. Kalau tak faham nanti korang check je saya dekat WhatsApp. Sebelum saya nak ajar korang macam mana nak dapat RM10 reload pin ni, saya nak ajar dulu cara nak claim dia. Nanti kalau korang dah dapat reload pin ni, korang kena copy pin yang korang dapat dekat bahagian bawah ni. Korang copy, lepas tu korang buka dekat dalam Tashengo korang. Korang reload macam biasa. Tapi kalau korang reload tak boleh, korang kena tambahkan kosong dekat depan. Sama ada 10 ataupun 20 dekat depan. 3531 kan. Okey, korang kena tambah 03531 bla 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 gitu guys. Korang kena tambahkan, dia ada bagi contoh dekat bahagian bawah ni. Korang kena bagi tambah 10 ataupun 20 dekat depan. Maksudnya kalau korang dah copy reload pin ni, korang dah try reload tapi tak dapat, korang kena tambah kosong. Banyak kali dah ni aku ulang ni. Kalau tak faham juga korang check je saya dekat WhatsApp. Okey, siapa yang nak dapat RM5 pula dah. Siapa yang nak dapat RM10 reload pin ni, korang boleh tekan link dekat bawah video ni. Korang kena download dulu aplikasi ni dekat dalam phone korang. Aplikasi ni ada dekat dalam Android, ada dekat dalam iOS. Dan total reload pin yang kita dah claim, saya kira tadi RM260. Kali terakhir saya tebus 17 hari bulan 2 2025. Apa yang nak cuba, korang boleh klik link dekat bawah video, download aplikasi ni dekat dalam phone korang. Lepas tu daftar je macam biasa, guna email korang. Jadi dekat dalam aplikasi ni, kalau korang nak dapatkan reload pin, korang kena ada point, kena buat task. Nanti kalau point korang dah cukup, baru korang boleh tukar dengan reload pin yang korang nak tembus. So kalau korang nak dapatkan point, korang kena buat task. Jadi task dekat dalam aplikasi ni, korang kena jawab survey ataupun korang kena buat project analysis. Kalau project analysis ni senang je, sama ada dia suruh kita teka gambar haiwan, ataupun dia suruh kita teka gambar buah-buahan, ataupun dia suruh kita upload gambar haiwan ataupun gambar buah-buahan. Senang je. Korang buat project analitik pula dah. Analisis ni korang kena post video, apa benda post video pula dah. Korang kena post gambar ataupun teka nama haiwan, teka nama buah. Gitu guys. Lepas tu korang boleh jawab survey. Kalau survey pula dekat sini dia ada 1, 2, 3. Survey yang senang korang pilih yang paling atas. Kalau survey dekat bahagian atas ni, survey jenis CPX. Jadi sebelum korang silap, ni Bitlab. Dekat bahagian bawah lah, sorry, maaf. Dekat sini guys. Okey. Tapi sebelum korang nak jawab survey ni, korang kena dapatkan dulu tips dekat saya. Kalau nak jawab survey ni, point yang korang akan dapat nanti banyak tau. Tapi sebelum nak jawab survey ni, dapatkan dulu tips dekat saya. Kalau korang yang kerap jawab survey dekat dalam apps ni gagal, korang boleh tekan link WhatsApp dekat bawah video ni, boleh dapatkan tips dekat saya guys. Tips ni saya boleh pakai, saya pula dah. Korang lah, bukan saya. Korang boleh pakai dekat semua jenis aplikasi ataupun website yang korang main. Kalau ada survey, korang boleh try. Kalau berhasil, korang hantar feedback dekat saya. Jadi korang kena ingat kalau alamak terkeluar pula dah. Macam-macam benda pelik jadi dekat video ni. Kalau nak jawab survey ni, korang kena dapatkan dulu tip dekat saya. Dan survey yang senang, dia ada keluar macam ni nanti. Dia akan keluar Cocobot. Maksudnya ini survey jenis CPX. Kalau dia keluar Bitlab, itu survey jenis Bitlab. Kalau Bitlab ni boleh je kalau korang nak follow tips. Cuma Bitlab ni dia agak susah sikit. Yang senang kebanyakan yang saya dapat feedback semua jenis CPX. Jomlah saya tunjuk contoh. Okey, yang ini contoh feedback dari dorang yang dah berjaya jawab survey guna saya punya tips. Jadi kalau korang nak try, boleh tekan link WhatsApp saya dekat bawah video ni. Korang try follow guys. Kalau dapat nanti korang hantar feedback macam ni dekat saya. Dan tips ni semua korang boleh pakai dekat semua jenis apps yang korang guna. Kalau dekat dalam apps yang korang main tu ada survey, korang boleh try follow. Kalau dapat, hantarlah feedback dekat saya guys. Okey, satu lagi, kalau korang nak dapatkan point, korang boleh share korang punya code referral ataupun link referral korang dekat kawan-kawan untuk dapat 10,000 coin. Tapi nak dapat point ni, nak dapat 10,000 point ni guys, orang yang kita invite tu kena guna kita punya code referral. Lepas tu orang yang kita invite tu kena main dekat dalam apps ni, baru kita akan dapat point. Tapi point tu pula dia tak akan bagi 10,000 terus macam tu. Dia akan bagi 100 sampai cukup 10,000. Korang tengok dekat bahagian bawah ni.
Tapi tak nak invite orang boleh, nak invite orang pun boleh, tak ada masalah. Dia tak ada syarat untuk korang withdraw guys. So bila korang punya point dah cukup, kalau korang nak tukar reload pin, korang klik dekat sebelah setting ni. Lepas tu korang tekan dekat anak panah kecil ni. Okey, dekat bahagian sini nanti korang kena masukkan email korang. Masukkan email korang, lepas tu korang klik dekat bahagian bawah. Lepas tu korang tunggu dalam tempoh 5 hari ataupun 24 jam. Paling cepat 24 jam lah, paling lama 5 hari ke atas. Nanti kalau dah masuk, korang klik dekat setting. Lepas tu korang tekan dekat bahagian story. Dia ada keluar macam ni nanti guys. Dia akan bagi tu sukses. Kalau dah sukses, korang klik dekat bahagian view voucher. Nanti dah ada keluar reload pin dekat sini. Korang copy je reload pin yang korang dapat, buka dekat dalam TNG korang, reload saja macam biasa. Kalau tak faham, korang boleh tanya saya dekat WhatsApp, ataupun korang komen je dekat bawah video ni apa benda yang korang nak tanya. Ataupun kalau korang nak try aplikasi-aplikasi yang lain, korang boleh tengok dekat channel saya, boleh tengok dekat description video ni, ataupun boleh type dekat YouTube korang buat duit tanpa modal channel. Boleh tengok semua video-video yang saya kongsi 100% secara percuma, tanpa perlu modal, tanpa perlu bayar balik, dan yang paling bestnya korang boleh tebus banyak kali. Okay guys, kita jumpa lagi di next video insyaAllah. Assalamualaikum, semoga berhasil.